Mana nak dapat tablet harga bawah RM1,000 tapi siap ada skrin yang besar, 12 inci skrin, ada dapat casing keyboard, dapat juga pensel untuk melukis. Dan tak lupa juga ada juga slot SIM card dekat sini. Infinix Expert 20 Pro boleh bagi kau semua benda ni. Sebelum kau fikir macam-macam, biar aku ceritakan. Yang pertama, kita cerita pasal skrin dia dulu. Untuk skrin dia datang dengan 12 inci skrin, 2K resolution dengan refresh rate sampai 90Hz. Memang agak besar untuk harga dia, berbaloi aku tengok. Dan 90Hz ni membantu masa korang scrolling, nak main game, layan movie, dan dia ada juga TUV Dual Certified. Benda TUV ataupun bunyi dia TUV ni sebenarnya adalah untuk menjaga mata korang daripada cepat penat. Chipset ataupun jantung, ini penting juga. Untuk chipset, dia menggunakan MediaTek Helio G100 Ultimate 6nm. Power dia memang cukup lah kalau setakat nak main game macam Mobile Legend ke PUBG, Free Fire. Game-game yang ringan memang tak ada masalah. Dan bateri dia pun memang agak jimat aku nampak. Dan lepas tu pula, dekat slot dia ni, bukan setakat slot SIM card 4G, tapi ada juga slot untuk memory card. Nampak tak? Yang besar ni adalah untuk memory card. Kalau katakanlah tempat kau tu tak ada wifi, tak ada masalah. Rumah kau tak ada wifi, tak ada masalah. Bubuh je SIM card, dia dah berfungsi sama macam handphone korang. Untuk satu tablet yang murah, benda ni agak menarik, iaitu AI Infinix. Dekat dalam ni korang akan ada Infinix AI, iaitu ada Forex, boleh jadi voice assistant, okey. Kau panggil pakai suara, dia dah respon dah. Ada homework solver juga untuk student, ada AI translate untuk translate macam-macam bahasa, boleh convert gambar jadi dokumen. Semua kerja kau lagi mudah sebenarnya lepas ni. Untuk bahagian design, Infinix Expert 20 Pro ni bagi aku memang dah agak cantik untuk harga dia. Yang dekat tangan aku ni adalah warna biru matte. Memang cantik. Ada tulis Infinix dekat tengah ni. Untuk bahagian kamera, kalau korang nampak macam ada 3, tapi sebenarnya satu saja. Lagi satu flash, lagi satu matrix AI kamera. Okey, kalau kita pusing-pusing, kenipisan dia pun memang agak cantik. Dan lepas tu pula yang lagi cantik adalah korang akan dapat casing keyboard. Ini while stockless, okey. Dan lepas tu pula ada casing yang biasa dan juga ada pensel sekali dekat sini. Cukup dengan tu, kalau katakanlah kau pakai phone Infinix dan juga tablet Infinix secara serentak, engkau akan ada multi-device collaboration. Benda ni memang sangat memudahkan kerja korang. Antara benda yang menarik adalah kau boleh cast screen phone ke tablet kau boleh copy test daripada phone pergi ke tablet sampai drag, nak drop file, semua boleh lah. Senang cerita lah. Kau boleh jadikan dulu ni satu ekosistem yang menarik. Untuk bateri, dia menggunakan sampai 8000 mAh. Untuk charging, ada sampai 18 watt. Storage dia pun agak besar juga tau. 256GB storage dan RAM dia sampai 16GB RAM. Dan benda-benda yang lagi menarik adalah dia ada juga split screen, ada learning center khas untuk anak-anak, ada parental control. Ini katakanlah kau nak bagi tablet dekat anak-anak korang, memang tak ada masalah. Yang paling penting, harga dia RM999. Korang akan dapat casing lipat yang biasa. Dan while stockless berharga RM599, korang akan dapat juga casing keyboard dan juga pensel Infinix sekali nanti. Mungkin kau rasa tablet ni tak berapa gempak sangat, betul tak? Tapi satu je soalan aku,